Kenapa kita kat sini? Kenapa kat sini? Ha. Sebab kita nak apa? Tapi kita kena solat tu. Betul. Solat 61. Betul. Kalau tak nanti apa? Keteguran. Keteguran tak Ah, boleh tak boleh. keluar time maghrib. Macam. Aku selalu terlibat dengan benda-benda yang macam bukan di concern aku. Okay, Hanis, Wafi nak masuk vlog ni. Tu, sebenarkan lain. Dia kata tak masuk lagi vlog aku sebelum masuk dia. Aku tak nak join ni sebab aku dah habis. Saya tengok ni, okay guys. Viewers kena tengok. Tengok wordy kan, wordy. Sabar, ni tak siap lagi. Apa Okey, doh? aku Pilihlah gambar cantik-cantik sikit. Hey, hello. Yana. Yang ni. Tukar gambar tangan ni tak cantik. Aku dah cakap. Okey, cakap. Boleh Tuan Faiz terangkan keadaan fizikal dan emosi mangsa ketika diambil keterangannya pada pendidik ini? Oh, okey. Jadi cerita, saya katakan laporan polis yang kamu buat ini adalah versi yang telah kamu susun dan cerita dalam kepala kamu, bukan secara spontan. Bukan versi spontan, maksud saya, betul? Betul. Tak suka siap lah, sumpah. Tapi dekat je. Aku Mandarin je aku belajar. Yang lain kan sekolah cinta tu kan sekolah rendah sepatutnya kan kalau normalnya kalau dah lama tinggal kan sebab aku sekolah rendah pada jam 6 je. Aku masuk ke menengah aku terus kelas Arab bas kelas. Gitu. Lepas tu? Jadi kalau aku sembang dengan orang sekarang dia cakap fluentnya macam tu lah tapi di orang lah tapi aku risau nak cakap. Cuma macam Sila introduce diri awak. Nama, tempat tinggal dan nak jadi apa? OK 你好不是你好大家好我是 Rabiatul Adawiyah 我华裔的名字是雅杜所以你们可以叫我雅杜吧然后我住在Lot 9 Kabupaten在吉打Kedah Darul Aman so 我要做什么以后我还是在想过我不知道我要做什么但是看了如果有我要做可以讲Why ni? Why ni? Why ni? entitled to domestic rights for what for business. So, it generally consumes more energy than the household. This usually commercial buildings require complex electricity and infrastructure. Very difficult because if there is a dispute, you cannot go to the fast and cheap home buyer tribunal. Aisyah, awak tahu ke pasal benda ni? Tak tahu. Tiba-tiba bising. dia banyak terlawa begitu Oh, tak eloklah kan? kita sedarlah diri Bukan. perlu mention Tira. Kenapa tu? Takutlah. dia macam kat Solong. Saya rasa macam awak bersuara sakit. Tapi dengan saya tiba-tiba physical touch. Risau. Tengok tu. Aku dah agak ni hamster sebenarnya. Jangan takut. Okay, ingat tak hari tu Ayu dia kata kalau dia dapat cheese ball dia akan diet kan? Tapi dia tak dapat, dia buat. Okay, mari kita tengok. Wow. Cheese ball. Hari ni KD belanja jajan. Thank you KD yang hebat. Semua orang tunjuk aiskrimnya. ini aiskrim Tak bukan ni jajan. Oh, thank you KD belanja kita orang. aiskrim RM1 RM1 kan? Belilah di. Panas. Hari ni syuting lagi. Tapi hari ni kena dengan saya. Reunion dengan saya lah. Awak nak masuk? Sini. Saya dah bagi dah yang tadi yang awak tulis dekat acap. Okay. Kita akan melawan. Salam. Zaki ni dia macam hostile kita lah nanti. Takutlah. Konflik interest. Betul. Okay. Oh. Seperti yang
concern terhadap emosi dan mental Encik selepas kejadian. So mahkamah urgent sekejap sebab kita nak bagi berehat apa semua. Ba? Hello, hi. So maybe this is my, tak tahulah, macam cantiknya kejap. Okay, by the way, so kita akan pergi melawat tingkat 3, okay? Kita orang Riki dekat vendor kita orang. Rasa macam nak makan nanci sama tu. Yang lalu biarlah berlalu, kita cari orang baru. Aduh, cinta lama soba abu. Buat apa kita pusing orang lama. Thank you, doktor. Thank you, doktor. Hai. Jadi saya terpaksa pulangkan kertas tu dekat Ayu sebab Hajar tak hantar. Pulaknya. Tapi Aina masuk tak grup tu? Kita kat bawah, Aina di Ayu di atas. Tak kisah walaupun jurisdiction Hajar di bawah, Ha? tapi Hajar masih germs. Allah. So kita orang dah discover game baru selain Uno. Tahu tak Syah? Game baru. Game baru. Cakap sikit macam kau. Bawa. Kita ada game baru. Lesung pipit. Oh, aku rasa dia ni. Kenapa pula ada lesung pipit? Telah bersedia lama. Bagus, bagus. Oh, lebahnya tu. Okay, kita sekarang kat mana? Sekarang kita Terus. saya ada di Sam. Saya membuat liputan di sini. Okay, rakan sikit. Iaitu perjalanan datang ke sini kira-kira dalam 28 ke 30 minit. Betul. Untuk pada keadaan trafik semasa dan sukar untuk Macam mana trafik semasa sekarang? So far agak okey, terkawal. Terkawal okey. So rakan tugas telah tiba. Rakan tugas telah tiba di sana tu. Okey, jadi Aisyah. Macam mana dengan keadaan hari ini untuk kita ke law firm? Alhamdulillah pemandu membawa kereta dengan sangat lancar. Dah luncur. Okey, mari kita masak. Okey, bolehlah mas. Awak dah bagi tahu kan? Okey. By the way, kita orang dah sampai dekat law firm tu. Kenapa ASMR? Oh, cantik. Dah habis. Okey. Aifah. No. Aduh, tak lagi. Saya tak ada. Betul. Mandamus saya yang entitled for mandamus tu. The compel doktor tu tak buat lagi tak. Penatlah. Rasa minggu ni macam minggu asal minggu ni minggu 11 ya. Macam sendu sangatlah. Asyik warna hitam aja. Tak best. Ayu ni cepat. Team up ke? Team up. Team up dengan Ayu. Kita orang main Uno. Ada lagi tak nombor 4? Okey. Tengok Haibah dah macam dah terpaksa saya pegang. Tak boleh, tak stabil. Kimi, pada sini. Diam je lah. Ya Allah. Bel tu memang ada ilmu lah. So tak tahu macam mana tiba jadi cool. Bincang-bincang. Dia letak paliang, kita pun setuju cabut cepat-cepat. Dalam keadaan Kakak nampak dah ada pegang sampul lagi.